Jadi hari ni kita beli Healthy Retro Juice Blender. Ini color vanilla lah. Okay. Vanilla dia 600 ml. So inilah barangnya. Okay. Inilah barang dia. So jadi retro ni kenapa beli? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia untuk buat juice je. Okay. Jangan guna buat blender cili ke apa. Lepas tu kalau bila beli apa yang kita akan dapat. Okay. Tengok luar apa kita dapat. Kita akan dapat penutup ni. Penutup ni boleh guna dengan ni tau. Dengan dia punya tempat blender ni. Okay, dia akan bagi satu yang kaca. Okay. Yang ni adalah yang kaca. Kaca tebal. Kaca tebal. Kaca yang sangat tebal. Okay. Dia akan bagi kaca ni. Okay, dengan satu dia punya tempat grind lah. Mata dia. Mata dia macam ni mungkin ada nak tengok mata dia macam mana. Mata dia macam ni. Okay. Tengok mata dia. Okay, inilah mata dia. So mata dia macam ni. Lepas tu dia punya bawah ni. Yang ni boleh dicabut Boleh cabut. Dia buat pemegang siap-siap ni. Siap-siap pemegang ni. Supaya senang nak cabut untuk basuh. Kalau buat air yang manis ni memang kena cabut basuh lah. Okay, tu dia punya ni. And then ni bahagian bawah dia. So kita dapat bekas kaca ni. Bekas kaca ni, okay, kelebihan dia sebab apa? Sebab dia bagi sekali dengan penutup. Okay, penutup ni pun ada getah. Getah tu pun boleh cabut sebab dia ada 3 tempat untuk tarik. Okay, dia sama je macam yang ni tadi. Okay, so yang ni boleh dah nak buat on the go kan. Yang risau air takkan leak. Okay, boleh buat on the go. Nak pergi mana-mana, semuanya boleh position macam ni. Oh, okay. Boleh position macam ni So, boleh on the go nak minum. Cumanya bahagian penutup ni tak ada getah So, faham lah kalau tak ada getah ni. Okay, tak ada getah. So, tak ada getah lah. So, kalau buat macam ni, berkemungkinan sini leaking lah. Okay, so penutup satu. Lagi satu akan dapat botol ni. Okay, botol ni sebenarnya botol plastik ni macam botol plastik biasa saja. Tengok dekat sikit. Macam botol plastik biasa. Macam botol plastik minuman biasa je. Tak adalah special sangat. Tak adalah kata nak tebal sangat apa semua, tak ada. Ni memang sangat-sangat biasa. So kita tengok dalam dia. Okay, ni dalam dia. Ni tapi dia ada anti leaking juga ni. Okay, kita test dulu. Okay, ni boleh guna juga. Oh, boleh juga. Okay. Cantik. So maksudnya dua penutup yang dia bagi tadi. So dua-dua boleh masuk dengan yang kaca ni lah. Okey lah. Kan? Pokoknya berguna juga kalau kata botol ni rosak ke apa. So botol ni memang nampak kualiti dia. Korang boleh tengok lah melalui BPA free tapi ada tulis BPA free. Okay. Botol nampak macam ni je lah. So boleh tukar-tukar lah dia punya penutup nak pakai jenis ni. Okay, ni lagi better kan sebab dia okay, dalam dia tak ada getah juga. Okay, so, mungkin takut leaking. Okay, tak apa, kita test nanti leaking ke tidak sebab tak ada getah. So dapatlah botol ni, dapat bekas kaca ni, dapat penutup ni, dapat blender, dapat benda ni satu, dia punya tempat pengisar ni. Lagi satu, kalau nak pasang tempat pengisar dia ni, dia tak boleh pasang macam ni tau. Sebab apa? Kalau pasang macam ni, nampak tak? Dia tak muat. Tak muat memang kena macam ni. Macam ni. Baru boleh masuk. Sama masuk buka apa macam ni. Tahulah dia mungkin sebab dia nak ni kot, nak bagi kisaran tu serata, jadi dia buat macam tu kan. Okay, bila nak masukkan tempat blender ni, okay, nampak ada kunci tu. Dengan anak panah ni duduk betul-betul dengan anak panah. Lepas tu pusing. Dah lock. Okay. Ini bahagian dalam, bahagian depan dia ni. Nanti lampu akan menyala tau. Lampu ready dengan lampu startup tu. Lampu ready tu akan nyala. Lepas tu bila kita dah start, dia akan ni lah. So dia punya button dia kat sebelah ni Ini tolak ke depan. Dia satu speed je. Dia pusing-pusing. Ataupun kita pulse je. Pulse je tarik ke depan macam ni. Dia akan balik dari asal. So lagi satu dia punya plug adalah plug yang ni. Bukan plug 3 pin Plug yang ni. So kalau siapa nak beli, boleh beli. Okay. Tapi belilah jenama Lagomate. Sebab apa? Sebabnya kalau tengok yang jenama lain, ada bentuk lebih kurang sama, apa semua sama, tapi kualiti tak sama. Kalau nak bandingkan dengan jenama Lagomate ni, Lagomate. Okay.
So kalau nak beli, belilah jenama Legomax. Branded sikit. Dan lagi satu, boleh guna nama, boleh tahan nama. Okay, itu saja untuk review kali ni.